6 calon muda telah disenarai pendek untuk menggalas tanggungjawab sebagai pembawa jalur gemilang pada Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C bulan depan. Menteri Belia dan Sukan Henayu berkata senarai nama tersebut akan dibincangkan bersama Majlis Olimpik Malaysia MOM sebelum dimuktamadkan dengan keputusan diumumkan pada 3 Disember. KP MSN telah maklumkan kepada saya mereka ada 6 calon dan mereka akan bagi nama-nama tersebut kepada saya untuk saya pertimbangkan bersama Majlis Olimpik Malaysia lah. Selalunya kita bincang bersama untuk tengok calon mana yang lebih sesuai untuk mewakili Malaysia dalam membawa jalur gemilang. Beliau berkata demikian selepas berucap pada sidang kemuncak sukan dan kesihatan mental anjuran Datuk Nicole David Organisation di Bukit Jalil. Menyentuh mengenai pemilihan pakaian rasmi kontijen negara untuk Tamasya edisi ke-33 itu, Hena memaklumkan batik Malaysia serta warna rasmi tim Malaysia akan menjadi pilihan semasa perarakan pembukaan rasmi Sukan C nanti. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS masih menetapkan sasaran pingat namun tidak lagi menyasarkan warna pingat bagi mengurangkan tekanan terhadap atlet. Pendekatan itu diambil berdasarkan pandangan pakar dari Nippon Sport Science University NSSU yang menggalakkan negara-negara maju menilai prestasi atlet secara menyeluruh tanpa tekanan sasaran warna pingat. Sekarang ini atlet berhadapan dengan tekanan all the time on social media. Itu sebab selalunya kita akan galakkan atlet jangan gunakan social media sebelum tournament lah. Tapi kita nak dengar pakar NSSU, kita hanya akan umumkan pingat keseluruhan supaya sama ada mereka bagi emas, perak ataupun gangsa, kita meraihkan kejayaan mereka.